Assalamualaikum dan salam Sabah Maju Jaya. Selepas saya respon soalan wartawan Ahad lalu berhubung pemimpin-pemimpin parti yang lompat masuk warisan, seperti yang dijangka, berbondong-bondonglah jentera warisan memberi komen balas. Nampaknya tersentuh sanubari mereka, maka terpanggil untuk saya mengulas dengan lebih lanjut dalam video kali ini. Kata mereka, JRS parti lompat, parti khianat. Persoalannya, sucikah parti mereka? Begitulah salah satu naratif dan framing yang dibuat terhadap JRS. Ya, JRS sebuah gabungan parti politik baru. Sudah pasti ramai pemimpinnya pernah berada dalam wadah politik lain. Namun kini memilih untuk membentuk sebuah platform baru. Menyatukan parti-parti lokal dalam sebuah gabungan politik. Berteraskan citra tempatan. Dalam menuding jari ke arah JRS, saya fikir perlu juga mereka yang bercakap, termasuklah barisan politikus lama, melihat ke dalam diri sendiri, adakah mereka tidak pernah bertukar parti? Adakah parti mereka suci tidak pernah menerima pemimpin lompat dari parti lain? Namun kali ini saya tidak berhajat untuk berbicara tentang pemimpin dan ahli yang berpindah parti. Kerana seperti yang kita lihat menjelang pilihan raya ini, kita dapat lihat parti yang paling banyak bercakap menentang lompat parti, realitinya parti itulah paling bangga menerima para pemimpin parti lain lompat ke dalam parti mereka. Siap dihampar Permaidani Merah, siap ada yang sidang media khas di Liawan, Inanam, Pitas, Sukau dan beberapa tempat lain dihalalkan atas nama kerana yakin kepada perjuangan mereka. Kabarnya mereka ini dijanjikan bakal calon. Benar atau tidak, sama-sama kita lihat. Mungkin inilah jadinya. Bila mana parti sendiri tidak ada calon yang diyakini layak, maka diumpanlah pemimpin-pemimpin parti lain yang kemaruk menjadi calon dan dilihat kompom tidak jadi calon dalam parti sendiri. Jadi tidak perlu diulas panjang. Kalau sebelum ini mereka tuduh JRS parti lompat, maka jadilah parti mereka kini warisan khususnya sarang para pemimpin lompat. Tahniah dan selamat maju jaya saya ucapkan. Hakikatnya memang lompat dan warisan tidak boleh dipisahkan. Baiklah, bercerita soal lompat, ada baiknya kita fokus kepada isu lompat parti dalam kalangan wakil-wakil rakyat yang kini telah pun dihalang oleh undang-undang. Tidak ada siapa boleh menafikan sejarah politik Sabah sememangnya diwarnai oleh insiden lompat parti dalam kalangan wakil rakyat. Namun saya melihat lompatan yang paling tragis adalah apabila lompatan ini menyebabkan berlakunya pertukaran sesebuah kerajaan. Kerajaan yang telah dibentuk secara sah, didirikan oleh sekumpulan jumlah adun yang majoriti, akhirnya tumbang bukan melalui proses pilihan raya baru tetapi kerana YB yang melompat. Mungkin ramai yang tidak tahu, khususnya orang muda, sebenarnya Sabah merupakan negeri awal yang pernah meluluskan undang-undang anti lompat di bawah pentadbiran kerajaan PBS dahulu. Pada tahun 1986, peruntukan khusus telah dimasukkan ke dalam Perlembagaan Negeri Sabah yang memaktubkan bahawa mana-mana ahli Dewan Undangan Negeri akan hilang kelayakan sekiranya keluar parti atau dipecat daripada parti asal. Namun undang-undang ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1992, melalui satu kes melibatkan Dewan Undangan Negeri Kelantan, Mahkamah memutuskan bahawa undang-undang anti lompat parti bertentangan dengan kebebasan berpersatuan yang dijamin di bawah perkara 10(1)C Perlembagaan Persekutuan. Dan akibat keputusan itu, peruntukan anti lompat parti di Sabah turut terkesan dan akhirnya dimansuhkan pada tahun 1995. Sejak itu, beberapa insiden YB lompat telah menyebabkan berlaku pertukaran kerajaan di luar proses pilihan raya. Saya singkap dua insiden yang terpahat kukuh dalam sejarah politik Sabah. Pertama, pasca pilihan raya negeri Sabah 1994. Terdapat 48 kerusi DUN yang dipertandingkan dan keputusannya PBS yang bertanding solo memenangi 25 kerusi. Manakala BN memenangi 23 kerusi yang terdiri daripada komponennya UMNO 18, SAPP 3, LDP 1 dan AKAR 1. PBS membentuk kerajaan dengan simple majority pada 21 Februari 1994. Namun kerajaan PBS ketika itu hanya bertahan lebih kurang 2 minggu selepas sebahagian besar wakil rakyatnya melompat menyertai BN. Tindakan melompat ini kemudiannya diikuti oleh sebahagian besar adun PBS, meninggalkan PBS hanya dengan 3 adun. Akhirnya, Tan Sri Joseph Pairin melepaskan jawatan Ketua Menteri pada 17 Mac 1994 dan terbentuknya kerajaan BN dengan Ketua Menterinya Tun Sakaran Dandai.
Kedua, insiden lompatan yang menyebabkan kerajaan yang telah sah dibentuk digantikan begitu saja adalah pasca PRN 2018. Dalam pilihan raya tersebut, daripada 60 kerusi dipertandingkan, BN memenangi 29 kerusi iaitu UMNO 17, PBS 6, APCO 5 dan PBRS 1. Perlu diingat kesemua parti-parti komponen ini bertanding atas tiket dan logo BN. Sementara itu, Parti Warisan memenangi 21 kerusi dan bekerjasama dengan Pakatan Harapan PH yang memenangi 8 kerusi iaitu PKR 2 dan juga DAP 6, menjadikan gabungan mereka mendapat juga 29 kerusi. Manakala Parti Star Sabah yang bertanding menggunakan logo sendiri memenangi 2 kerusi. Dan pada 10 Mei 2018, Tan Sri Musa Aman dari BN telah mendapat sokongan 2 adun Star sekaligus memperolehi majoriti mudah dengan 31 adun menyokong Ketua Menteri mengangkat sumpah dan kemudiannya diikuti dengan para ahli jemaah menteri juga mengangkat sumpah. Secara rasmi, kerajaan negeri yang diterajui BN terbentuk. Mengambil kira di peringkat persekutuan juga terbentuk kerajaan baru dan BN tumbang, berlakulah siri lompatan adun di Sabah menyokong Datuk Seri Panglima Syafiee sebagai Ketua Menteri. Dimulakan dengan beberapa adun BN dari APCO yang mengumumkan keluar dari BN dan kemudiannya adun dari UMNO sendiri keluar meninggalkan parti. Sebagian besarnya melompat ke Parti Warisan. Pada 12 Mei 2018, mengangkat sumpahlah Datuk Seri Panglima Syafiee sebagai Ketua Menteri baru tanpa perletakan jawatan Tan Sri Musa. Selepas itu berbondong-bondonglah lagi adun melompat keluar meninggalkan BN. Pada masa itu, kerana lompatan memihak kepada diri dan parti, menjadikan diri berkuasa sebagai Ketua Menteri, maka dihalalkan lompat. Proses menghalalkan lompat ini diikuti dengan jawapan Datuk Seri Panglima Syafiee di Dewan Undangan Negeri Sabah pada 13 Disember 2018. Bila ditanya oleh Adun Kiulu, adakah kerajaan negeri bercadang untuk membawa usul memperkenalkan undang-undang anti lompat di Sabah? Adakah dalam pindahan undang-undang itu atau penggumbalan undang-undang baru nanti itu juga akan dipikirkan untuk memperkenalkan semula anti-hop law? Terima kasih. Dengarkan jawapan Ketua Menteri yang pada masa itu baru berkuasa kerana insiden lompat. Asasnya agak bercanggah dengan sistem demokrasi yang ada. Kerana kita tahu akan berlaku sesuatu di luar jangkaan. Akan berlaku sesuatu di luar pengetahuan dan juga di luar kuasa seseorang ahli Dewan Undangan Negeri. Jadi untuk anti-hop law ini, saya melihat bahawa perkara ini bagi kerajaan negeri yang baru, kita tidak ada hasrat untuk meminda. Ada perkara yang jauh penting. Jelas, bila mana lompatan membawa manfaat kepada diri dan partinya Warisan, jawabnya tidak ada cadangan untuk memperkenalkan undang-undang anti lompat. Itu tahun 2018. Baik, kita dengar pula retorik ucapannya apabila lompatan tidak memihak kepada beliau. Apabila adun-adun Warisan sendiri meninggalkan parti, apa katanya pada 15 Februari 2023? Pasal itu saya minta dan cadangkan kepada pemerintah supaya secepat yang mungkin undang-undang anti lompat di peringkat Sabah ini dapat dilaksanakan secepat mungkin. Dia kritik orang lain kerana tidak segerakan undang-undang anti lompat. Ini yang dimaksudkan oleh peribahasa, sekali air bah, sekali pantai berubah. Atau yang lebih tepat lagi, seperti lalang ditiup angin, pendirian berubah-ubah mengikut kepentingan. Jadi inilah sejarah panjang politik Sabah termasuklah parti-parti yang terlibat dengan lompatan YB. Sama ada yang terkesan kerana YB-nya melompat ke pihak lain maupun yang mendapat manfaat dan untung apabila menerima lompatan YB-YB ke parti mereka. Sehingga akan berlakunya perubahan kerajaan di luar proses pilihan raya. Cermin-cerminkan diri, lihatlah track record masing-masing dalam isu lompat dan khianat. Apapun kita bersyukur, hari ini pindaan telah dibuat kepada Perlembagaan Sabah yang sekali lagi memperkenalkan undang-undang anti lompat. Dan apapun framing dan naratif yang dibuat terhadap GRS, hakikatnya GRS lah yang membawa perubahan, memperkenalkan semula peruntukan undang-undang menghalang lompatan ahli-ahli Dewan Undangan dan rang undang-undang RUU Perlembagaan Negeri Sabah pindahan 2023 memasukkan peruntukan anti lompat parti telah dibentangkan oleh Ketua Menteri Sabah, Datuk Seri Panglima Haji G. Haji Nur dan diluluskan dalam persidangan Dewan Undangan Negeri Sabah
pada 25 Mei 2023. Inilah legasi JRS terhadap kesuburan dan integriti demokrasi di Sabah. Apa pula legasi warisan? Saya ulang sekali lagi, sekali air bah, sekali pantai berubah. Pendirian berubah dan diubah mengikut kepentingan. Hakikatnya warisan tidak pernah mendapat kuasa melalui pilihan raya. Tahun 2018, warisan mendapat kuasa melalui lompatan YB-YB. Menukar kerajaan di luar proses pilihan raya. Orang-orang muda kena tahu. Itulah track record warisan. Hari ini warisan gah berkata bertanding 73 kerusi. Tidak bekerjasama dengan mana-mana pihak. Tapi melihat kepada pendirian tidak konsisten sebelum ini, walaupun lompat-lompat sudah dihalang oleh undang-undang, adakah beliau akan menggunakan taktik baru mendapatkan sokongan adun parti lain untuk kembali berkuasa? Ini kena tanya warisan, hanya pemimpinnya yang ada jawapan. Anti-Hope Law adalah legasi JRS. Pilihlah JRS, rumah kita jaga.